عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita, kitab Tauhid dulu. Kemudian apa? Kita apa? Diikuti dengan kita mula-mula kita Tauhid Kifayatul Awam, Syarah bagi matan Mubarakhin. Kemudian diikuti dengan kita Muhimmah. Mudah-mudahan dengan barakah kita dia barakah sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan barakah guru-guru kita, para alim ulama, barakah para pelajar yang dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat, berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kita dunia akhirat. Allah Ta'ala selamatkan kita dunia akhirat, insyaAllah. Kalau sangat-sangat kita semua kekal dalam redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudah segala urusan kita dunia akhirat, insyaAllah. Allah Ta'ala sentiasa redha kita zahir batin, insyaAllah. Mudah-mudahan kekal kita dalam redha dan kasih sayang Allah dan Rasul setiap masa. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian masuk kepada kita muka surat berapa je? Muka surat 41 bagi ke muka surat 41 bagi ke 3 pada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bimakna annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini musannif nak menyatakan kamu fasil pada sifat. Ia bagi Allah pada makna yang dahulu. Kita takdir wa bimakna, dan bermula makna, yakni masuk istinah suku lah, kita takdir wa lah malik. Wa bimakna, dan bermula makna, yakni nak mentafsirkan kamu fasil pada sifat pula. Kamu tasil pada sifat selesai dah. Yang mana kita tak terima ada di sana satu sifat yang berbilang-bilang di satu zat. Kita tak terima satu zat Allah Ta'ala itu ada berbilang-bilang sifat ma'ani yang sama. Seperti kudrat 2, iradat 2, sifat ilmu ada 10 masalah. Kita tak terima. Kemudian nak bahas pula sifat Allah Ta'ala yang ternafikan, yang ternafi bilangan, yang munfasil, yang bercerai di zat. Mana? Wa bimakna, dan bermula makna, annahu bahawasanya Allah Ta'ala itu
laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala. Jadi dan bermula makna bahawasanya tidak ada seorang pun yang ada satu sifat yang serupalah ia satu sifat dari sifat Allah Ta'ala. Jadi wahdaniyah pada sifat terbahagi kepada dua yang mustahil. Wahdaniyah pada sifat terbahagi kepada dua yang mustahil yang tertegah. Pertama, ternafi muttasi pada sifat. Sesalah. Sekarang nak bahas ternafi munfasil pada sifat. Macam mana munfasil pada sifat? Kalau dahulu ternafi muttasi pada sifat dengan makna sifat ma'ani Tuhan tidak berbilang. Yakni satu sifat sahaja pada satu-satu sekara. Ini satu kudrat sahaja, satu iradat sahaja, satu ilmu sahaja. Tak boleh kudrat 2, 3, 4, 5. Sifat ilmu ada 2, 3, 4, 5 hingga 200, 2 juta dan umpamanya. Itu ternafi bilangan pada sifat yang muttasil. Ini nak menyatakan ternafi bilangan pada sifat dengan cara munfasil. Dengan mana kita i'tiqad ternafi munfasil pada sifat dengan makna tidak ada di atas dunia ini, di alam ini, tidak ada di mana-mana yang ada di sana sifat dia sama dengan sifat Allah. Kita i'tiqad bahawasanya kudrat seperti kudrat Tuhan itu tidak ada melainkan di zat Tuhan. Tak boleh kita kata Tuhan ada sifat kudrat yang memberi bekah dan ada di sana satu zat yang ada kudrat yang boleh beri bekah seperti sifat kudrat Allah. Itu tak boleh. Tak boleh kita i'tiqad di sana ada satu sifat kudrat yang boleh beri bekah seperti mana sifat kudrat Allah. Tak boleh kita i'tiqad di sana ada satu sifat ilmu seperti sifat ilmu Allah. Tak boleh kita i'tiqad ada satu zat yang sifat iradatnya sama seperti sifat iradat Allah. Itu yang dipanggil ternafi munfasil pada sifat. Ternafi yakni akal tak terima bilang-bilangan mutasi yang munfasil yang bercerai di sifat. Ternafi yakni akal tak terima mustahil akal bilang-bilangan munfasil yang bercerai di sifat pada sifat. Yakni akal tak terima munfasil pada sifat. Tak mungkin ada di sana satu sifat yang menyamai dengan sifat ma'ani Allah Ta'ala. Tak ada di sana satu sifat yang menyerupai sifat Allah Ta'ala. Faham gitu? Itu dia. Wa bima'na annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifati Ta'ala. Dan dengan makna bahawasanya tak ada seorang pun, tak ada satu zat pun yang mempunyai satu sifat yang serupalah ia satu sifat tu dari sifat Allah Ta'ala. Kalau kita kata Tuhan ada sifat kudrat tak? Iya. Kudrat Tuhan boleh beri bekah? Iya. Ada orang kampung kawan seorang sifat kudrat dia serupa sifat kudrat Allah. Jangan dia jangan duduk gaya-gaya lah. Kita tu, tak boleh i'tiqad macam tu. Kita kata, semalam saya cari batu permata atas bukit. Jumpa satu benda, satu lembaga. Bukan orang, bukan jin, bukan manusia, bukan binatang. Apa? Tak tahu. Tapi kudrat dia sama macam kudrat Allah. Kita terima ke tidak? Terima ke tidak? Tidak. Akal kita tak terima, ada di sana satu zat, satu benda yang sifat kudratnya, sifat iradatnya, sifatnya itu sama dengan Allah, kita tak terima. Wahaza a'ni kauna li ahadin sifatan ila akhirih yusamma munfasilan fis sifati. Dan bermula ini mana? Ini kata wa bi makna annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifati ta'ala. Kalau kita kata tak ada satu zat yang ada sifat seperti sifat Allah Ta'ala. Kelakuan kita kata tak ada satu zat yang menyamai dengan sifat Allah Ta'ala.
Hak ni kita kata apa? Kelakuan tak ada satu zat yang mempunyai sifat yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Ini kelakuan ini dan bermula ini, yakni kehendak aku dengan kata ini ni, yakni dengan kata keadaan ada satu sifat lain yang serupa dengan sifat Tuhan. Kita panggil kam munfasil pada sifat tu. Itu dia. Dinamakan kam munfasil pada, dinamakan ternafi kam munfasil pada sifat. Dinamakan kam munfasil pada sifat. Maka wadaniyah pada sifat ialah nafi dua kam. Wadaniyah pada sifat ternafi dua kam. Mana ternafi kam muttasil satu? Satu lagi ternafi kam munfasil. Jadi wadaniyah pada sifat ternafi kam muttasil dan ternafi kam munfasil. Wadaniyah pada zat pun sama, ternafi kam muttasil dan ternafi kam munfasil. Wadaniyah pada sifat ternafi kam muttasil, ternafi kam munfasil. Jadi di wadaniyah ada tiga. Wadaniyah pada zat, wadaniyah pada sifat, wadaniyah pada fa'al. Wadaniyah pada zat ternafi dua kam. Ternafi kam muttasil pada zat kita bahas dah. Dengan makna ternafi kam muttasil pada zat, dengan makna tak ada satu zat yang berbilang yang berhubung. Itu kata dia. Ternafi kam muttasil pada zat, yakni zat Tuhan itu tak ada bilang-bilangan yang berhubung. Seperti tubuh kita ni boleh dibelah, boleh dicerai, boleh dibagi. Ternafikan munfasil pada zat, tak ada zat lain hak serupa dengan zat Tuhan. Tak ada satu zat lain yang serupa dengan zat Tuhan. Kam munfasil, ternafikan muttasil pada sifat pula. Sifat ma'ani Tuhan itu satu-satu sekala. Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu, hayat satu. Ternafikan munfasil pada sifat, dengan mana tak ada satu sifat lain yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Tak ada zat yang tak ada satu zat pun yang mempunyai sifat yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Tak boleh kita kata ada di sana satu kudrat yang serupa dengan kudrat Tuhan. Tak boleh kita kata ada di sana satu zat, satu orang, satu lembaga yang mempunyai satu sifat ilmu yang serupa dengan sifat ilmu Allah. Segala sifat Tuhan itu hanya khas bagi Tuhan dan tak ada satu zat pun yang dapat menyamai dengan sifat yang ada pada Tuhan. Tak ada satu zat makhluk pun yang dapat menyamai dengan sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang panggil ilmu usuluddin di dalam manhaj al-sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu dia. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahaya kedak ni. Nampak tak? Nampak tak? Bahaya dah agak. Lepas tu kalau nak lebih lanjut boleh tengok rakaman yang lalu, sambungan dia. Takut ada tak bahaya. Bahaya kedak kam ternafi kam munfasil pada sifat. Bahaya dah agak. Agak bahaya lah. Kemudian tengok di kitab lagi, fal wahdatu fi sifati nafatil kamal muttasila wal munfasila fiha. Maka bermula wahdaniyah pada sifat. Bermula bahasan wahdaniyah pada sifat. Itu dia. Bermula bahasan wahdaniyah pada sifat itu ternafi kam muttasil dan ternafi kam munfasil padanya pada sifat. Di wahdaniyah pada sifat ni ternafi kam muttasil dan ternafi kam munfasil pada sifat. Situ. Nampak lagi? Faham lagi? Itu dia. Kemudian dia kata lagi situ, wa makna wahdatihi ta'ala fil af'al. Dan bermula makna wahdaniyahnya Allah Ta'ala pada af'al. Jadi wahdaniyah ada tiga. Wahdaniyah pada zat, ternafi dua kam, kita bahas dah. Wahdaniyah pada sifat, ternafi dua kam pun dah kita bahas. Sekarang nak masuk wahdaniyah pada af'al.
Apa makna satu pada perbuatan? Apakah makna satu pada af'al Allah Ta'ala? Annahu laysa li ahadin minal makhluqati fi'lun. Itu makna wadahnya pada af'al. Ialah bahawasanya tidak ada bagi seorang pun daripada makhluk itu ada perbuatan. Jadi tak ada suatu pun daripada makhluk ni ada perbuatan yang boleh beri bekas seperti perbuatan Allah. Makna wadaniah pada af'al ni dengan makna tak ada satu perbuatan pun yang boleh beri bekas seperti mana perbuatan Allah. Tak ada yang namanya makhluk buat pada hakikat. Hanya boleh kita kata makhluk buat tu, makhluk buat ni atas jalan isnad majazi. Atas jalan pinjam lafaz cakapan. Saya makan nasi, saya buat rumah, saya buat kuih, saya masak nasi. Saya basuh baju. Hakikatnya yang membersihkan baju, yang memasak nasi, yang membina bangunan, semua itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikat. Tak ada yang namanya perbuatan makhluk pada hakikat. Hanya dipanggil perbuatan makhluk atas jalan majaz, atas jalan isnad majazi, atas jalan sandar pinjaman. Bukan makhluk buat betul-betul. Kerana akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah baik buruk itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarrul khairi min Allah. Baik buruk daripada Allah. Jahat dan buruk itu daripada Allah. Kullu min indillah, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nisbah akidah. Kita i'tiqad segala yang baik, segala yang buruk daripada Allah. Itu i'tiqad. Adapun mulut kena ikut syariat. Mulut kena kata saya makan, saya minum, sahaja aku sembahyang. Yang kata sahaja Tuhan semaya tak boleh. Yang menggerakkan kita sembahyang siapa? Siapa menggerakkan kita sembahyang? Allah. Tetapi tak boleh kita kata sahaja Tuhan sembahyang. Tak boleh. Kena kata sahaja aku sembahyang. Itu kena ikut syariat. Adapun hakikat di dalam hati. Akidah kita yang menggerakkan, yang mendiamkan semuanya Allah. Tak ada satu pun perbuatan yang boleh beri bekas. Hanya duk beri bekas tiap-tiap perbuatan itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tak boleh kita i'tiqad ada di sana perbuatan yang boleh beri bekas seperti perbuatan Allah. I'tiqad tu tak boleh. Cakap tu tak apa. Cakap kita kata siapa langgar ni, mati kucing. Kita kata kereta langgar, mati. Sebab apa mati? Sebab kereta bawa laju. Cakap mulut boleh. Oi mati kucing atau mati orang. Gila dah. Siapa bawa laju ni? Kata orang tadi bawa laju dia. Mati. Apa sebab mati? Sebab bawa laju. Mulut boleh kata macam tu. Akidah yang mematikan kucing tadi siapa? Allah. Yang buat jadi laju kereta tadi siapa? Allah. Semuanya Allah. Kalau kereta tak bawa laju pun memang kucing mati. Kalau kereta nak bawa slow pun hari tu memang kena laju. Kita panggil beriman dengan qada dan qadar. Semua yang berlaku itu daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah. Mulut tak boleh kata-kata Tuhan langgar, Tuhan buat mati. Tak boleh kata di mulut. Boleh kata di mulut ketika mengajar sahaja, atau ketika muzakarah agama, atau ketika bercakap sama-sama faham tak apa. Hei, macam mana kucing kau semalam? Kita tanya soalan kepada kawan kita. Kawan kita pun game tauhid, game mengaji kitab. Kita pun set mengaji kitab. Kita faham, dia faham. Orang awam pun tak ada. Macam mana kucing kau mati semalam? Allah Ta'ala nak tarik nyawa dia dah sampai masa. Asbab motor bawa laju. Tapi motor bawa laju pun Tuhan juga. Yang bawa motor laju pun hakikatnya Tuhan juga yang menggerakkan motor tu. Yang mati kucing tu pun Tuhan juga. Sama-sama faham tak apa.
Bila dia khalayak umum, bimbang, takut ada orang jahil, ada orang awam, takut jadi silap faham. Kalau kita kata siapa dia langgar kucing mati, Tuhan. Tuhan naik motor, nampak seluar pendek. Tuhan seluar pendek. Dengan kata penagih dadah. Tuhan menengadim penagih dadah pula. Tuhan apa seluar pendek? Tuhan orang Islam. Takut rosak akidah. Akidah tu duduk dalam hati tempat dia. Cakap tak ikut syariat. Lepas tu kita pergi balai polis, kita report. Kereta bawa laju, langgar seorang budak, na'udzubillah, meninggal dunia. Langgar lari, pemandu dia mabuk. Tu kena cakap ikut syariat. Jangan kita pergi balai polis, Allah Ta'ala langgar budak mati. Lepas nak iga Allah. Nak ambil Allah buah dalam penjara. Siapa dia nak boleh nak tangkap Allah? Allah bukan jenis bertepak, bukan jenis dapat ditangkap, dipegang gitu. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Jadi syariat, mulut ikut syariat, ikut skrip syariat. Mulut ikut skrip, panggil skrip panggil skrip ni. Mulut ikut skrip syariat, ikut landasan syariat. Hati, akidah dan ilmu hakikat dalam hati ikut undang-undang hakikat. Hati kita ni ikut undang-undang akidah. Ikut landasan akidah. Mulut ikut landasan syariat. Faham tak? Jangan mulut ikut yang akidah. Dan jangan hati ikut yang mulut. Tak boleh. Mulut cakap orang buat. Hati cakap Tuhan buat. Gitu. Tak boleh. Mulut cakap Tuhan buat. Hati cakap makhluk buat. Tak boleh juga. Jadi mulut kena kata makhluk. Kecuali dalam yang dia mengajar atau sama-sama faham. Tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi i'tiqad di hati, ilmu hakikat, ilmu akidah. Mulut ikut syariat. Sebab tu bila kita orang Islam ada akidah, kita tak stres. Kenapa kucing kau mati? Kau mesti stres. Stres tak stres pun nak marah orang tu tak boleh. Dia pun bukan sengaja. Bukan dia nak langgar. Kalau dia sengaja pun memang kucing aku kena mati. Tapi orang cakap orang yang langgar kucing kau tu dia sengaja tu. Dia sengaja pun memang Tuhan sengaja dulu lagi pada dia. Katalah hari ni dia sengaja nak langgar kucing kita. Hari ni dia sengaja. Tapi Tuhan sengaja nak matikan kucing dia bila lagi? Azali lagi. Sengaja dia bagi bekah tak? Sengaja makhluk. Tak bagi bekah. Sengaja Tuhan. Sengaja tu kita panggil iradah. Sengaja pun panggil kehendak. Pun panggil kemahuan. Pun panggil. Jadi walaupun dia tak sengaja ke dia sengaja, tetap tak beri bekah tindak tanduk dia. Yang tindak tanduk atau perbuatan yang beri bekah, itu daripada Allah. Kata orang Islam dia relax. Ada orang sihir kita, ada orang santau kita. Ni dia tu si fulan. Jadi tak sihat kita, jadi uzur kita hakikat daripada Allah. Dia kalau Tuhan tak izin, dia nak buat tak boleh. Betul tak? Dia nak buat tak boleh kalau Tuhan tak izin. Sebab tu kita orang Islam, yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setengah daripada sifat Ahlussunnah wal Jamaah tu relax. Tenang. Cool. Orang putih panggil chill. Bukan cili. Cili tu lah ada bedah. Sedap. Chill. Cool. Cool down. Tu tak ada. Chill. Bukan cili. Cili tu. Yelah, tak sedap duduk. Relax. Steady. Steady bro. Steady boss. Macam boss relax. Mu stres ke? Anakmu dalam wak no. Mu daripada mana? Aku memang daripada wak. Habis tu anakmu ni macam mana? Pening kepala weh. Buat apa aku nak pening kepala? Yang sakitnya anak aku. Jadi nak timbul masalah baru pula. Aku pula nak pening kepala. Dua penyakit pula. Siapa nak jaga anak aku kalau aku pening kepala? Aku kena relax kepala aku. Tu anakmu sakit, anak aku sakit, aku tak sakit. Tekan mu tak stres. Tak aku stres kalau aku orang kafir. Kalau aku orang kufur, aku stres. Tetapi aku orang beriman. Ini semua takdir daripada Allah. Ini semua pilihan Allah. Ada hikmah dia. Atau tersilap, ada satu orang pelajar bertanya kepada Syekh Ramadan Al-Buti. Tersilap, ada satu orang pelajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, Syekh, kenapa ni Syekh? Saya ni selalu hadir kuliah agama. Syekh mengajar saya hadir. Tapi Syekh tahu dah apa yang berlaku pada saya. Apa? Bini saya sering sakit. Anak saya sering sakit.
Keluarga saya semuanya sakit-sakit. Isteri sakit, anak sakit. Anak saya pula yang bongsu kena jantung. Jadi saya balik kerja. Orang lain balik kerja rehat, saya balik kerja pula. Penat saya ya. Balik kerja pula. Kerja apa? Pergi hospital, beli makanan, tunggu, tidur hospital saya. Lepas tu lepas subuh keluar kerja, balik kerja pukul 2, pergi hospital, tengok isteri saya, tengok anak saya pula. Hari-hari macam tu. Duit saya cukup-cukup untuk mereka. Sekarang saya dah belajar, saya dah tahu semua ni daripada Allah. Dia ngaji dah ni. Dia kemah tak kedah. Saya tahu semua daripada Allah. Persoalannya kenapa Tuhan buat macam ni? Apa salah saya? Saya buat dosa apa? Saya tak pernah pukul orang. Saya tak pernah berzina. Saya tak pernah mencuri. Saya tak pernah bunuh orang. Saya tak pernah buat orang. Saya tak benci orang. Kenapa berlaku macam ni pada saya? Katanya Syekh kepada murid dia, Allah Ta'ala sayang pada kamu. Sayang apa buat macam ni? Nampak tak? Syekh kata, percayalah Allah Ta'ala sayang kamu. Patut gitu ya, habis cerita dia. Kita pun tak payah saya ikut mana, seksa. Dia jawab macam mana? Perlu ditafsir. Sayang ada beberapa tafsiran. Itulah cara Tuhan nak jaga hamba dia. Itulah cara Tuhan nak jaga hamba dia. Jaga macam mana bapa? Saya tak buat jahat. Saya hadir kuliah semua. Lepas maghrib saya hadir kuliah Syekh. Tiap-tiap malam saya hadir kuliah Syekh. Kuliah fardu ain saya hadir. Saya tahu semua daripada Allah. Cuma persoalannya kenapa? Kata Syekh, kamu yang akan ditanya. Jangan kamu bertanya. Cuma dia panggil pemuda ni, dia pening sebab luput hikmah. Tahu luput hikmah? Tak tahu hikmah. Tak tahu apakah manfaat. Orang putih panggil apa? Benefit. Tak tahu keuntungan dia, benefit dia. Apa dia boleh daripada bala ini? Dia nampak bala pada permulaan. Tapi bila dia dah sampai pada Allah Ta'ala, inilah nikmat. Apa hikmahnya? Itulah cara Tuhan nak jaga hamba-Nya. Cuba kalau bini dia tak sakit. Anak dia tak sakit. Dia ada masa free tak? Ada masa free. Di celah masa free itulah peluang untuk hamba buat maksiat. Di celah masa free lah peluang hamba nak buat maksiat. Tengok, bini tak buat hal, anak tak buat hal. Ada tak masa lepak bersama kawan? Kadang-kadang semasa lepak itulah ada kawan yang jahat cuba nak pancing kita. Betul tak? Mat, kau nampak relax, jom lah enjoy dengan aku sekali. Pergi lepak, gimana? Jom pergi kelab ke? Adalah tu. Jom kita pergi situ. Weh, ada awet baru, weh, nak try. Dia macam kara yang mari. Betul tak? Jadi maksiat ni dia mari di waktu kita relax. Maksiat mari di waktu kosong. Dia panggil batu ulama, Habib Umar sendiri bahkan dan ulama-ulama tasawuf, dia ajar kita supaya penuhi masa dengan ibadat. Kerana masa yang tidak diisi dengan ibadat akan dimasuki maksiat. Penuhi masa dengan ibadat. Kerana masa yang tidak diisi dengan ibadat akan dimasuki maksiat. Cuba kita kaji diri kita bila kita start buat maksiat. Oh, esok hari Jumaat, malam ni rehat cuti. Malam Jumaat dia tak maksiat. Lepas tu relax. Oh, dah relax. Tak ada buat apa dah. Rasa relax. Nak main telefon kejap. Ni tengah relax ni. Tengah tu jatuh maksiat kadang-kadang. Kebanyakannya maksiat berlaku ketika kita relax. Berlaku ketika kita relax. Maka jangan relax daripada ibadat. Pandai kau kena selawat. Mesti diisi dengan pengisian pahala. Setiap saat hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau begitu, bila beberapa tahun kemudian dia tengok kawan dia rosak, kawan tu rosak dia, Alhamdulillah. Istiqamah dengan belajar. Apabila duduk dalam susah, macam mana orang berdoa kepada Allah? Makbul doa dia.
Dia doa dalam susah, ya Allah, batu siapa dia sekarang sedang di dalam bala, kemungkinan besar doa kita sedang mustajab. Minta Tuhan saya kita, minta syurga, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kedua ibu bapa kita. Sesiapa yang sedang di dalam proses bala, sedang mengalami ujian, sedang di dalam bala yang besar, ambil kesempatan ini berdoa kepada guru kita. Bila guru kita selamat, kita selamat. Ambil kesempatan ini berdoa kepada ibu bapa kita. Sebelum doa pada guru, sebelum doa pada ibu bapa, doa pada kita. Ya Allah, selamatkan kami, ya Allah. Jauhkan kami daripada maksiat. Selamatkanlah keluarga kami, guru kami, ibu bapa kami, sahabat kami, semua umat Nabi Muhammad, ya Allah. Kemudian kita semua selamat dunia akhirat. Minta Allah Ta'ala saya kita, minta Allah Ta'ala redha kita. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan. Nampak dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau gitu semuanya daripada Allah. Kullu min indillah, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wadaniyah pada fa'al apa mana? Wadaniyah pada fa'al dengan mana setiap yang berlaku itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang berlaku itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu perbuatan pun yang boleh beri bekah melainkan hanya perbuatan Allah yang boleh beri bekah. Ini disimpan di dalam hati. Hatta rupa baik, rupa buruk semua daripada Allah. Cuma mulut luar kata-kata manusia ni buat jahat, manusia ni buat baik, itu di mulut. Hakikat di hati kita, akidah kita, yang buat baik, yang buat buruk, rupa bala, rupa nikmat, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena berhenti situ dulu, nak sambung kitab Muhimmah. Jadi minggu depan kita masih lagi sambung dalam perbahasan wahdaniyah pada af'al. Kita sambung semula. Wa makna wahdatihi ta'ala fil af'al annahu laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun. Kita ambil semula situ. Wa makna wahdatihi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seterusnya kita Muhimmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, internet okey. Okey dah. Kita Muhimmah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina duduk. Budak ada bebas deh. Budak-budak tu boleh bebas. Tinggal hak ustaz muda, ustaz tua. Muka surat apa? Kita ambil lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 5. Tarikh ke? Muka surat 5 baris 8 daripada atas. Kitab Muhimmah. Kitab tentang perempuan yang jadi isteri. Surat 5 bagi ke berapa? Apa pada atas? Demikian lagi maka ajaiblah. Sudah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Katanya musannif rahimahullah ta'ala demikian lagi maka ajaiblah, bahasa hairanlah, bahasa terkejutlah, bahasa ajaiblah oleh Sayyidina Umar. Apa ni ajaib? Yakni ia duk terkejut dengan satu orang kelakuan perempuan. Perempuan mana? Perempuan ini macam mana kelakuan perempuan ini? Oh, dia ni orang yang zahirnya betul-betul menjaga bapaknya. Ke mana bapak dia nak pergi, dia bawa, dia gendong kat belakang. Bapak dia perangai macam budak kecil. Bapak dia berperangai macam budak kecil. Nak makan tu, nak makan ni. Kalau tak beri hak bapak dia nak, dia gelepar, dia menggelupur. Macam budak kecil. Jadi melayan kerana orang tua yang perangai macam budak. Orang tua perangai macam budak.
Tetapi saiz body dia orang tua. Kalau budak berona, kita stres dah rasa kan ada. Budak berona nak dukung budak pula Allah stresnya. Budak tak berat pun. 10 kilo budak. 9 kilo. Kalau anak babo ni 10 kilo, 11 kilo. Kalau hak gemuk sikit kot 15 kilo. Pas kalau orang tua 50 kilo dah. 50 kilo orang tua. Kalau babo sendiri berat babo 53 kilo. Berat babo. 53 kilo. Boleh tak nak pikul orang 53 kilo? Dukung. Gendong boleh tak? Allah, 3 jakuh berasa nak rebah. Serabut aku, stres. Orang tua yang beratnya 50 kilo, 60 kilo, boleh nak pikul tak? Tetapi perempuan ini mampu memikul orang yang beratnya 60 kilo, 50 kilo. Ke mana orang tua ni nak pergi, dia bawa. Kerana orang tua ni bapak dia sendiri. Nak makan apa, nak minum apa, kalau dia tinggal sikit, maka bapak dia yang tua ni memanggil-manggil, berteriak, menangis, memanggil, jadi susah. Macam budak kecil. Maka oleh kerana sabar perempuan ini jaga pak dia, maka Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina boleh dah. Jadi begitu ajaiblah Sayyidina Umar dengan satu orang anak perempuan yang boleh dukung ayahnya. Boleh dah. Kerana lain buana-buana. Kau kena buka pintu tu. Cuba buka pintu. Yang tak masuk. Masalah lain. Pakai wifi dah. Boy. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh dah. Jadi Sayyidina Umar ni dia kagumlah dengan satu orang perempuan yang sanggup bertahan dengan kerenah bapaknya. Satu orang perempuan yang mampu sabar di dalam menjaga bapaknya. Buka pintu tu. Pintu tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Secara zahir perempuan ini telah menyempurnakan hak bapaknya. Yang untuk pengetahuan, hak suami lebih berat lagi daripada hak bapa. Feeling, perasaan, rasa khidmat kepada suami itu lebih berat daripada khidmat pada ibu bapa. Dan pahala khidmat kepada suami lebih besar daripada pahala kita khidmat kepada bapa ketika kita sedang jadi isteri. Kita sedang jadi isteri, kita khidmat pada ibu bapa dan kita khidmat pada suami, lebih besar lagi pahala khidmat pada suami. Maka khidmat pada suami itu pahala lebih besar dan lebih payah daripada khidmat pada ibu bapa. Maka satu orang perempuan, walau payah, walau susah khidmat pada bapaknya, dia zahirnya mampu. Dia boleh dukung bapak dia, dia boleh kalau kita panggil mengasuh bapak dia. Maka bila dia zahir nampak berkemampuan, nampak berupaya, maka Sayyidina Umar rasa kagum, rasa ajaib. Itulah musannif kata demikian lagi, maka ajaiblah oleh fa'il Sayyidina Umar. Oi, hebatnya perempuan ini. Dan berkata ia Sayyidina Umar, adakah kamu sekalian sahabat tahu ada sahabat lain lagi bersama Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, adakah kamu sekalian sahabat tahu bahawa sungguhnya perempuan ini yang di hadapan mata saya, yang kalian pun tengok dia, ketahuilah perempuan ini telah mendatangkan ia perempuan akan hak bapaknya. Puak-puak sahabat, kata Sayyidina Umar, kalian kena tahu bahawasanya perempuan ini telah melunaskan hak bapaknya.
Perempuan ini telah melaksanakan hak bapaknya. Perempuan ini telah menunaikan hak bapaknya. Dia boleh dukung bapaknya yang perangai macam anak kecil. Walau dia tak larat, dia paksa, dia tak stres. Dia tak maki hamun bapak dia. Dia tak tunjuk pun rupa stres. Dia tetap tenang ketika melayan bapaknya. Puak-puak sahabat, perempuan ini telah berjaya menunaikan hak bapaknya. Maka sahabat-sahabat yang mendengar perkataan Sayyidina Umar pun kata, maka sembah. Yani maka jawab, sembah yang mana jawab mereka itu sahabat Sayyidina Umar. Bala ya Amirul Mukminin. Bala ya Amirul Mukminin. Yani betul wahai Amirul Mukminin. Kami setuju wahai Amirul Mukminin. Kami sepakat dengan kamu, kami setuju betul lah. Kami pun tengok bahawasanya perempuan ini telah melaksanakan, telah menunaikan hak bapaknya. Walau berat macam mana pun dia berjaya menunaikan hak bapaknya. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan aku Sayyidina Umar, pohon, aku minta, aku Sayyidina Umar berkata seperti yang demikian itu juga, bahawa sungguhnya ia perempuan ini mendatangkan ia perempuan akan hak bapaknya, hak bapak perempuan. Dan serta ziyadah pula. Ziyadah ni bukan, ziyadah ni mana tambah pula dah. Bukan sekadar perempuan ini menunaikan hak bapaknya, dia khidmat lebih pada hak pula. Padahal mencukupi dah hak bapaknya. Perempuan ini khidmat dengan berlebih-lebihan. Kata Sayyidina Umar, perempuan ini bukan sekadar menunaikan hak bapak, bahkan melebihkan dalam menunaikan. Dia tambah lagi. Jadi Sayyidina Umar telah berkata dan telah memuji, dan sahabat-sahabat Sayyidina Umar pun memuji. Cuma kita tak dengar lagi apakah respon perempuan yang terima puji. Apakah jawapan perempuan yang dipuji? Perempuan yang dipuji oleh Sayyidina Umar jawab apa? Perempuan yang dipuji oleh para sahabat Sayyidina Umar, dia nak jawab apa? Cuba kita tengok. Jawapan perempuan yang dipuji. Dia panggil apa? Twist. Orang putih panggil betul tak? Twist. Khabar tahu? Dia panggil kita tak suka jawapan perempuan. Kita tak suka perempuan ni nak jawab macam ni. Twist kau ke apa dia panggil? Orang putih. Maknanya, tak suka jawab lagu ni. Itulah babak tak kerti juga. Perempuan ni jawab macam ni. Jadi Sayyidina Umar memuji perempuan ini bahawasanya telah tunaikan hak dia. Bahkan Sayyidina Umar tambah lagi dalam memuji, bahkan ziyadah. Bukan sekadar menunaikan hak bapaknya, gi tambah pula dah. Macam tu dipuji. Sahabat Sayyidina Umar pun setuju. Tetapi si perempuan jawab macam mana? Kata perempuan ini, maka kata oleh perempuan itu, tersalah engkau, silap tu engkau wahai Amirul Mukminin. Engkau salah tu wahai Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Engkau salah puji tu. Masya Allah. Hei Sayyidina Umar, engkau silap tu. Engkau salah dalam memuji aku. Dan begitu juga sahabat engkau pun silap juga. Tak kena tu dia memuji kawan lagu tu. Tersalah engkau hei Sayyidina Umar. Silap tu engkau puji saya. Engkau puji saya tu pada zahir saja. Silap tu engkau puji saya tu. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Silap tu engkau puji saya tu. Maka kata perempuan itu, tersalah engkau ya Amirul Mukminin. Kenapa Amirul Mukminin dikatakan tersalah? Kenapa perempuan tu kata Amirul Mukminin silap dalam memuji? Ilaknya, kerana belum lagi aku perempuan bayarkan akan haknya, hak bapak aku. Tak sempurna lagi.
Aku ni masih lagi belum menunaikan hak bapak aku. Terkejut. Kalau kita dalam cerita, dia pada. Macam, kenapa boleh jadi macam tu? Cerita kan ada. Panggil apa? Apa dia? Kalau cerita. Terkejut. Aku ni masih lagi belum menunaikan hak bapakku. Barangkali Saidina Umar dan sahabat dia saling melihat barangkali. Apa perempuan ni? Macam mana dia boleh kata dia masih lagi belum menunaikan hak bapak dia? Sedangkan dipuji oleh Saidina Umar, seorang ketua yang menggantikan Rasulullah pada masanya. Yang ganti Abu Bakar, yang ganti Rasulullah, dia pergi khalifah. Nampak tak? Dia pernah pergi khalifah, mana orang yang mulia Saidina Umar. Bukan dipuji oleh orang tu guru, bukan dipuji oleh ulama, dipuji oleh orang yang makamnya lebih hebat pada tu guru, makamnya lebih hebat pada ulama. 1000 orang ulama tak dapat menandingi makam Saidina Umar. Maka pujian daripada Saidina Umar patutnya laku lah. Laku. Orang putih panggil valid, betul tak? Laku. Diterima lah. Tapi perempuan kata saya tak terima pujian daripada Saidina Umar. Tengok macam mana ni boleh dia tolak. Kata tak laku tu Umar. Perkataan awak tu tak betul, tak laku. Saya tak terima. Kerana saya ni masih lagi belum menyempurnakan hak saya sebagai anak. Dan saya masih lagi belum menyempurnakan hak bapak saya. Kenapa awak kata macam tu? Dia pun bagi tahu alasan dia. Perempuan ni bagi tahu alasannya. Maka jawab si perempuan tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau dalam filem kok jeng. Nampak tak? Filem. Jalan. Jeng. Ataupun bunyi muzik kenali. Jeng. Jalan. Gitu dah. Boleh jadi dah bahasa. Bahawasanya sungguhnya alasan perempuan ni yang mengatakan dia masih lagi belum menunaikan hak bapak dia. Bahawasanya aku ni adalah bapa aku itu memelihara ia bapa akan aku perempuan. Dulu pak aku ni biasa pera aku juga. Pak aku ni pernah buah. Tak gitu dah. Dia kata, dulu pak dia pasal pera kita budak je tahik baby. Bang aku mana sangat tahik baby. Pak tahik orang tua. Allah Akbar. Dengan belajarnya. Napa dak? Teri mandi. Endo aku hangit ko telai juga. Allah Akbar. Nasi khabu, sambal belacan, bodu. Allah Akbar. Yang ni aku makan, aku minum, aku beli baju tu, itu semua bapak aku duk tolong jaga, duk tolong sabar. Jadi aku boleh makan, aku boleh minum, aku boleh berak, aku boleh kecing, aku sakit, sembuh, aku sakit, jaga pak aku belakang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Boleh dah? Yang pun lebih suspense daripada cerita muhimmah kita ni. Lain pun deh. Boleh dah. Boleh dah. Lain internet pun kenali dengan kitab muhimmah. Kenapa macam tu? Soalannya ada. Lain pun kenali. Demo tak sedut kenali lah. Lain demo buat kerja demo. Orang nak ngaji payah. Apa tu? Kita slow lebih kurang dah. Kat mana dah tadi putih? Mana dah tadi kita? Jadi pok dia gini. Mana tadi? Bahawa sesungguhnya adalah bapa aku itu memelihara ia bapa aku akan daku perempuan dan berdiri ia bapa aku dengan sebab segala sebab aku. Mungkin kena buat ngaji online situ. Tak. Jadi kita Allah minta biar siap. Minta biar siap. Bangunan itu. Boleh tak? Bangunan itu dia lain kuat sikit. Sini dia duduk ada hutan. Boleh deh. Semula. Jadi dia kata bahawa sungguhnya adalah bapa bahawa sungguhnya adalah bapa aku itu memelihara ia bapa fa'il. Maf'ul akan daku
Dan berdiri ia bapa aku dengan sebab segala asbab aku. Yang ni ada kita lah ni buat bapak kita. Ada kita di sekarang ni dengan sebab bapak kita jaga kita. Kadang-kadang menangis malam-malam tak tidur pak kita. Kita nak tahu pak kita jaga kita, tunggu kita ada anak. Oh situ tahulah. Malam-malam tu ya, oi, pada dulu ya jaga zaman kemudahan aku tu ya jaga kita. Tu dia. Jadi pak kita jaga kita. Nah, pas kita jaga dia juga babo. Kita jaga pak kita kan. Tak sama je. Tak sama apa. Pak kita basuh berak kita. Kita basuh berak bapak kita. Pak kita bagi makan, kita bagi makan. Pak kita hantar kita hospital bila kita sakit, kita hantar di hospital bila dia sakit. Dia khidmat untuk kita, kita khidmat untuk dia. Sama dah babak. Tak sama. Kok mana tak sama. Dan dahulu berkhidmat ia bapakku akan aku. Pak kita khidmat kepada kita, jadi kuli kita, semacam hamba kita dah dia. Mana dah? Letak lagi. Boleh dah. Oh, kucak. Kucak lain. Ni bagi kucak lain. Ke kucak lain kucak. Dia panggil ni. Kena buat bawah tu ni ngaji. Siap bangun itu insya-Allah. Semula. Jadi tempat tak sama mana? Dan dahulu berkhidmat ia bapakku. Dan dahulu berkhidmat ia bapakku akan daku. Pak kita pun khidmat ke bapak kita juga. Bapak kita dulu seolah-olah macam jadi hamba kita. Ikut kita nak dia bui. Kalau kita lah ni pun jadi hamba dia juga bapak. Ketika pak kita tenat, kita jaga dia. Ketika pak kita uzur, kita jaga dia. Pak kita sakit, kita jaga. Dan kita sakit, pak kita jaga. Serupa bapak. Tak serupa. Tak serupa ke mana? Dan berkhidmat ia bapakku akan daku. Serta pada masa yang sama, tepat tak serupanya, hati bapak aku tu mencita-cita ia fa'il. Hati bapak aku akan hidupku. Kalau ku sini kat perempuan, ku hak anak perempuan saat ni tu hak duduk gendong. Pak aku hak duduk atas belakang aku ni, masa dia jaga aku sewaktu aku dengan budak-budak, dia nak aku hidup. Kalau aku sakit tenat pun dia nak suruh aku hidup. Kita lah ni, kita dah jaga pak kita hak tenat tu, kita nak suruh yang mati. Kerana Allah orang tua ni pun panjang umur. Doktor kata tahap 5 dah. Orang lain tahap 4 mati. Dia hidup lagi pak aku. Perut dia. Pak orang 7 bulan dah. Duk mana? Kata mu pula lagi. Abah nak mu. Ayah nak mu. Cik nak suruh mu jaga. Mu lah mu hak puasa pula aku seumur. Aku gidah yang marah. Dia kata lu duk man. Serabut kita. Tak kita tak? Lu nak lu, saya nak lu juga. Ya lepas, atau lepas pai pecah Allah kita. 7 bulan tak boleh dah. Pak kita kan Allah, bila lah nak mati. Mula-mula jaga, tak boleh. Abah tak boleh makan ke ni. Abah tak boleh makan. Abah tak boleh makan. Pas lama bila serabut, makanlah. Abah nak makan ke apa pun. Doktor kata jangan duk uwi. Allahumma salli ala sayyidina. Boleh dah dah? Lain internet. Boleh dah? Ujian sikit dah. Ujian bagi mereka yang sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok. Tuhan saya tu. Tuhan saya kat uji. Mujulah. Kita kata mujulah. Boleh dah? Boleh dah? Tempat beza kat mana? Kita jaga ayah kita juga dulu. Sungguh sekarang ayah kita jaga kita. Tapi dulu kita jaga dia. Serupa tak serupa. Tak serupa kat mana babo? Ayah kita, dia jaga kita dulu. Hati dia duk nak kita hidup. Kita jaga ayah kita, hati kita duk cita-cita dia mati. Tak lagi dah lagu tu, golek-golek orang. Kalau dia tak mengaji, lagu tu lah hati dia. Golek-golek, bukan mesti semua orang tak juga. Kerana dia mari serabut. Dia mari serabut. Kenapa dah? Jadi serabutlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Serabutnya dia kata. Ayuh duk buana sokmo babo Allah. Tahulah. Tak diberok pula. Tu saya pakai pepah, kata suruh pakai pepah tak say. Ingat aku budak. Aku tua 70. Malah ni. Tu saya pakai pepah. Malu kau orang aku pakai pepah. Pepah besar. Pepah besar supaya wa boleh dak pepah aku. Supaya layang-layang pepah aku. Malah aku pakai. Akan nanti abah aku tak tengok kau say. Ni aku budak kecil. Lepas tu dia tidur mana tu kecil habis. Tengok ni ayah kecil. Bukan aku kecil anakmu tu. Aku malah kecil kau say. Ni seluar ayah buang kecil. Ayah tak kecil ke seluar aku. Serabut dah. Allah kita kata, panjang lagi lah umur ayah aku ni. Mari ni ayah hati tu dah. Dan nak orang tak ngaji pula Allah. Na'udzubillah. Yang mari. Kita tak biasa jaga orang tua sakit. Kita tak kata. Cuba tanya siapa dia. Biasa jaga orang tua yang tenang, yang perangai macam budak. Yang mengada dia berlebih-lebihan sehingga menyebabkan tak sabar. Ketika itu kita cerita dia mati. Tak? Doktor kata jangan duk wila makan mani-mani. Mula-mula kita jaga. Nak kata tak boleh, ayah tak boleh makan ke ni. Ayah tak boleh makan ni. Ayah tak boleh makan ni Maggi. Ayah tak boleh makan mani. Ayah tak boleh makan tu. Tekah kita rajin. Lama dia malah jaga makan lagi ayah. Makan lah boleh makan. Mungkin siapa masa dia dah kali. Jalan dah tu. Malah. Kata lu kan lu. We ayah makan mani. Kata doktor lagi. Tahu tu cakap lagi. Kita susuk dari peti dia ambil biarlah. Kadang-kadang hak jadi biadab tersebut ia puas hidup kali ayah. Engkau lagi dah. Ada siapa tubik di mulut. Tahu ayah mu ia puas hidup. Lagi tak dengar. Biar. Keluar dari mulut nanti. Jangan. Piuh atas kepala pun. Ia mari serambut. Ia mari seterah. Nak wayaknya kita ni anak jauh lagi. Nak taat ayah. Nak tunai hak ayah payah. Hak suami berat lagi. Hak suami. Isteri je nak taat suami. Suami dia duduk segar tu. Dia suruh serabut dah. Isteri nak taat suami. Suami tengah segar. Suami tak sakit lagi. Suami tak tenang lagi. Dia serabut dah dengan suami dia. Tak tahu bahasa beci bahasa. Dia mari dah. Bahasa serabut lah suami aku ni. Dia mari. Lah suami dia tak ada sakit lagi. Dia kena basuh pinggir suami dia je. Suami kata, atas belakang lah kelik kerja letih. Allah malahnya. Suruh hak segar. Hak sakit. Suami segar nak urut payah dah. Urut gak belakang abang kelik kerja. Nak orang getah. Abang kelik kerja kira letih. Urut Allah selambut lah nak kena urut dia. Ada setengah temurung. Malam-malam ajak tidur suami. Hak segar. Layar hak segar tu serabut dah. Bukan layar suami uzur. Layar suami segar rasa serabut dah. Tu tengok. Nak rayak jaga suami berat lagi pada jaga ibu bapa. Siapa dia mampu nak jaga ibu bapa? Kata perempuan yang dipuji Sayyidina Umar, saya wahai Sayyidina Umar, saya tak mampu nak menunaikan hak bapa. Kerana apa? Waktu bapa saya jaga saya, dia mencita-cita ia bapa akan hidupku sebagai anak. Dan enggan ia bapaku daripada matiku. Pok aku ketika ia pera aku, ia tak siap aku mati. Tengok bila kita masuk hospital, menangis tak bapak kita. Dia berdoa biar kita panjang umur tak. Kadang-kadang setengah mak pak dia doa kan, biar mati saya tak apa ya Allah, jangan mati anak. Kadang-kadang setengah mak ni kan, bila beranak doktor kata, macam mana? Kalau beranak juga korban nyawa, tak apa nyawa saya doktor, biar anak selamat. Kalau mana? Doktor kata, kalau nak selamat kena gugur kandungan. Kalau nak juga anak terpaksa risiko kemungkinan nyawa awak melayang. Tak apa. Janji anak selamat. Tengok ibu bapa. Tak. Kalau boleh nak suruh anak ia selamat. Mati dia tak apa lagi. Tu enggan ia bapa daripada matiku. Duk menangis minta lah panjang anak. Dan aku perempuan ni. Hak muduk puji aku. Sayyidina Umar. Muduk puji aku hari ni. Aku khidmat akan dia bapaku. Dan aku berdiri memelihara atasnya, atas bapa aku. Lah ni menapaklah aku jaga dia. Zuhir nampak aku dukung dia. Zuhir nampak aku sabar dengan dia. Dan tetapi padahal wawul boleh. Dan padahal hati aku ni mencita-cita aku akan matinya bapakku. Yang aku sendiri terai-terai depan Sayyidina Umar.
Tengok ni. Sebab tu nak tahu orang tu saya kita kedak, tengok teka sakit dia tinggal dak kita. Hati dia beci dak kita teka kita sakit. Dia tak tinggal kita. Tu ceh tu ya saya kita. Nak tahu anak kita hak mana, teka kita buana dia tinggal dak kita. Teka kita buat perangai dia tinggal tu nak tahu anak. Teka kita segar ni saya boleh dah. Semula. Kata perempuan, nah, dan aku sekarang ni kata perempuan, dan aku perempuan sebagai anak, khidmat oleh aku perempuan akan dia ke bapakku. Dan aku perempuan berdiri memelihara atas nyata bapakku. Lah ni nampaklah aku jaga pak aku. Lah ni nampak aku pera pak aku. Lah ni nampaklah aku khidmat, aku dukung, nampak aku sabar, nampak aku senyum, nampak aku bertahan. Nah, nampaklah ni aku jaga pak aku, dan tetapi aku ni pada masa yang sama, dan pada aku ni wawulha. Aku ni tetapi aku ni mencita-cita aku akan mati pak aku. Dia mengaku sendiri. Sayyidina Umar nak kata apa lagi dah? Dia mengaku bulat-bulat. Pas kita tak ada pelik lah perempuan yang sebaik macam ni pun tak mampu. Pas kita hanya orang terpilih saja mampu khidmat untuk ibu bapa, dan hanya orang terpilih saja mampu khidmat pada suami. Lepas tu siapa dia? Dia fikir diri dia tak mampu khidmat kepada ibu bapa, jangan bersuami. Tak usah cari suami. Kenapa tak? Duk komplain banyak dah kepak dia, tak usah lah. Awak letih. Tak ada pasal. Ingat, sebelum kita nak khidmat pada suami, sementara kita jadi anak dara, khidmat wi sempurna pada pak. Kita wi makan, wi minum ketika dia sakit. Tu hak zahir, wi hak makan rohani, ajak dia ngaji fardu ain, pujuk dia dengan hikmah, pujuk dia dengan baik. Ada orang suami dia tak minat fardu ain. Dia nak hidup lagu mana? Boleh tak dia hidup dengan suami tak minat fardu ain? Susah juga. Nampak tak? Anak yang nak hidup dalam keadaan bapak tak minat fardu ain. Susah je. Apa mana susah tu? Suami yang tak minat fardu ain ke pak tak minat fardu ain. Lebih susah lagi dalam suasana suami tak minat fardu ain. Lagi stres. Lagi susah lagi dah. Hak kita isteri macam mana? Doa pada suami. Selagi mana suruhan dia tak bercanggah dengan syarak, kita taat. Selagi mana tak mudarat diri kita, tak mudarat agama kita, kita taat. Susah pun. Macam mana? Nampak lagi tu. Allahu Rabbi ya Karim. Allahu Rabbi ya Karim. Telah Tuhan jaga kita ya Allah. Nampak tak? Dia mari di hati. Serabutlah orang tua aku ni. Hidup lagi lah. Kadang-kadang kalau mati nampak lega. Sedih-sedih tapi hati sebenarnya lega. Kadang-kadang rupa zuhir bila pak yang mati. Tapi sejujurnya hati. Habis juga ujian saya. Lega. Malam tu jerit dah, malam tu nya moga mati. Tapi Allah habis dah lah ujian. Nampak tak? Hak sejujurnya je rasa suka kadang-kadang. Allah Rabbi ya Karim. Allah Akbar. Allah Rabbi ya Karim. Kadang-kadang kita tak mengalami, ada orang sedang mengalami. Betullah, barang siapa yang mengalami, tolong doa kepada kami yang tak mengalami. Doa antum barakah. Doa kalian yang mengalami itu ada keberkatan. Doa ke bapa juga. Tak biar bapa dapat beramal, boleh khidmat kepada orang tua kalau orang tua sakit. Tak kita semua ni boleh khidmat kepada orang tua kalau orang tua kita sakit. Dan minta kita semua, khususnya yang golongan perempuan, dapat khidmat kepada suami dengan sempurna, sama ada suami itu sakit atau dia sihat. Dan jika tersilap dalam khidmat, jangan lupa bertaubat dengan Allah dan minta maaf dengan ibu bapa dan suami. Kena segera bertaubat dan minta maaf. Nunggu kita ni hamba yang lemah. Kita banyak buat silap. Pas kalau mati dah kerana apa? Saya ngaji ni, orang tua mati dah apa? Dulu ni ada hati litah lagu tu. Saya dah tu babo. Kerana
maka sedekahkan Fatihah untuk orang tua kita. Kalau ada rezeki lebih, sedekah niat untuk nama orang tua. Sedekah kepada orang tempat mengaji agama, sedekah kepada masjid, sedekah kepada anak yatim, niat untuk arwah orang tua kita. Apa ni besar sekali, sedekah kepada tempat pengajian fardu ain. Tempat besar sekali. Seperti pondok-pondok hak guru-guru tua tu, hak lebih aula lagi. Tu dia guru hak ikhlas bawa agama dia. Nampak tak? Kita pergi derma ke dia tu. Niat untuk orang tua kita insya-Allah. Kerana dulu kita tak belajar dulu. Pero pun senyum kat luar, pokok dalam agak dak main mengeluh. Mengeluh tak? Apa makna mengeluh? Serabut. Kau ada ke? Hurray, boleh jaga. Yahoo. Yahoo 2 tahun setengah. Jaga, seteruk. Yahoo, ada nak yahoo. Hak walik-walik orang awam kok. Lebih-lebih lagi kalau tak mengaji, tak beramal, Allah serabutlah ya Allah. Tuhan je tahu. Ni mati ni lega sikit. Tu perasaan sebenar. Nampak tak? Dia panggil ada di hati-hati cita-cita mati orang tua. Na'udzubillah min zalik. Dia panggil kalau orang tua kita tahu sakit hati je dia. Terasa tak hati dia? Lah. Sedangkan orang tua kita ada tak cita-cita nak anak yang mati? Tak. Ya Allah biar hidup anak saya. Wih panjang umur lah ya Allah. Kalau nak mati biar mati saya pun tak apa ya Allah. Biar kita sakit jangan anak sakit. Tengok. Tak. Kita dengan anak kita. Lagu tu kita dengan anak, kita dengan orang tua. Sepatu bujuk kita pun. Itulah hak mana tempat silap-silap dulu kita baiki. Ini hidup lagi ni. Luar bertaubat ada lagi. Kita bertaubat, kita baiki, kita minta maaf. Ya Allah, apalah dosa saya dulu tak pandai nak jaga hati ya Allah. Maaflah ya Allah. Tolonglah ya Allah, mintalah hati kami ni tidak benci orang tua kami. Walau kami letih nak jaga dia ya Allah. Jagalah hati kami ya Allah. Taklah kami tak benci orang tua kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau ada telitah hati kami benci orang tua, maaflah kami yang lemah ni ya Allah. Bila kami sayang orang tua kami, tu hak jaga orang tua. Apa kita orang tua tak ada dah. Tok laki ada lagi. Dengan tok laki. Ni duk benci dah ke tok laki, hati benci dah. Tok laki yang segar. Tok laki dia duk kerja, cari makan kerja gila, naik pokoknya, ukahnya, nak kata kerja gila. Duk benci dah tok laki dia. Dia panggil duk benci tok laki dalam keadaan tok laki segar. Belum lagi tok laki sakit. Ni tengok. Kat orang tua kita ni kadang-kadang kalau nak benci pun tunggu sakit gitu kan. Kalau orang tua kita sihat, tak benci lagi biasanya. Paling-paling tidak kalau nak benci pun bagi orang juruh ni. Orang juruh susah nak benci mak pak dia. Paling tidak kalaulah orang juruh nak benci mak pak dia, biasanya dia akan tewas ketika mak pak dia sakit dan berperangai seperti budak kecil. Ketika itu orang baik pun biasanya tewas. Kalau Allah Ta'ala tidak jaga. Dia akan tubik juga di hati dia. Allah serabutlah. Kadang-kadang cerita ke kawan dia. Cerita ke adik-adik dia. Long dah tak erak dah. Macam-macam dia. Kita pun serabut juga. Kita pun ada komitmen juga. Sudahlah. Tahun pertama tak apa lagi. Hari pertama okey lagi. Dah main 5 bulan, 7 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Dia nak meletup dah lah. Ni kadang-kadang ujian macam ni orang baik pun sangkut juga. Nampak tak? Jadi nak kata orang baik pun kadang-kadang tak mampu nak tahan bila orang tua dia sakit, tenat dan berperangai macam budak-budak. Nampak tak? Mungkin ketika orang tua dia sihat, dia boleh sabar orang tua dia. Tetapi ada pun kelakuan isteri dengan suami, tak payah tunggu suami tenat. Tak payah tunggu suami sakit. Kadang-kadang suami tengah sihat, suami tengah segar, suami tengah kerja buat, dia boleh lagi nak benci suami dia. Dengan cukup-cukup mudah. Walaupun kadang-kadang si perempuan itu tudung labuh. Dia tudung labuh pun kadang-kadang mudah je dia nak benci suami dia. Payah bagi dia nak sayang suami. Walau suami tengah duk sihat. Nampak tak? Nak rakyat beratnya jadi isteri. Kau nak bersabar dalam keadaan suami tenang.
Nak sabar dalam keadaan suami sihat tu susah dah. Sebab tu besar pahala jadi isteri, besar pahala. Sebab apa besar pahala? Kerana ujiannya besar. Hak menikah dah, itu dah takdir Allah. Maka itu kewajipan, bukan lagi pilihan. Kita dah ditakdirkan jadi suami orang, jadi isteri orang. Takdir kita kena taat, takdir kita kena sayang suami kita, takdir kita kena doa suami kita. Hadap sajalah. Nak lari pun tak boleh. Orang yang tak kahwin lagi, tak apa. Kita boleh buat pilihan. Maka kita pun tak tahu lagi takdir Allah. Kita kahwin ke tidak. Nampak tak? Orang yang dah kahwin dah, tak boleh buat apa dah. Takdir kita kahwin. Maka, khidmatlah kepada suami kita. Selagi mana tak bercanggah dengan syarak. Allah Rabbi Karim. Lepas tu, orang perempuan yang tak kahwin, dia dengar, iya ke? Cuba tanya perempuan yang sudah kahwin. Senang ke susah taat suami? Nampak tak? Nak maintainkan perasaan, nak taat suami senang ke susah? Nampak tak? Ketika kita tak kahwin sedap, kita kata, oh nanti saya nak buat itu, nanti saya nak masak. Kadang-kadang kalau hak bergawe kan. Siap janji, nanti pagi-pagi saya nak buatkan nasi goreng. Oh adalah memang dah tak kahwin lagi. Boleh kata macam-macam dah. Nanti saya cakap je nak makan apa, saya masak. Memang lah. Bila dah kahwin nanti Allah, rebuh air pun marah. Nampak dia jadi berat. Berat. Nampak lagi tu? Ayat besarnya ujian jadi isteri. Dan untuk jadi isteri yang baik, tak payah. Cukup gembirakan hati suami. Kalau kita tak buat kerja, kalau kita duduk diam, bila kita buat suami kita senang, buat suami kita tenang, insya-Allah syurga dah bagi kita. Kata ada satu perempuan, dia katakan, saya duduk di rumah tak buat apa, semuanya suami saya buat. Dia kata ada. Maka ditanya pada seorang tu, apa perasaan suami awak? Dia gembira. Dia kata, saya tak payah buat apa, layan dia saja, duduk dengan dia saja, teman dia makan, teman dia minum. Kalau tak mampu buat, tak payah buat. Jaga sembahyang 5 waktu, time belajar fardu ain, belajar. Time lapar, makan. Sakit perut, masuk tandas. Nak tidur, tidur. Time mengaji, kena mengaji. Time belajar, kena belajar. Nampak tak? Bahagiakan suami. Syurga, insya-Allah. Syurga, insya-Allah. Tengok tu. Nampak tak? Syurga, insya-Allah syurga. Nampak tak? Tu dah jagalah molek kita isteri ni mudah nak masuk syurga. Isteri mudah nak masuk syurga dan mudah juga nak masuk neraka kalau tak pandai nak jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Kita jangan putus asa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Ya tiba-tiba dia mari payah, tiba-tiba dah. Tu dia. Tu dia. Macam mana kami yang dah jadi isteri nak taat suami dengan baik? Hati kena ingat Allah Rasul SAW. Ini ujian daripada Allah dan Rasul. Ini takdir daripada Allah dan Rasul. Ini persembahan yang terbaik di depan Allah dan Rasul. Yang menyaksikan filem cinta saya dengan suami, Allah Rasul. Saya akan senyum depan suami. Saya akan layan suami. Saya tak mampu, saya cakap tak mampu. Saya mampu, saya cakap mampu. Walau terkadang nak mengaku tak mampu tu payah. Jadi payah nak ayat taklif perempuan. Ya payah. Kalau susah, saya lawan juga. Walau pedih, saya lawan juga. Kalau tak mampu, saya cakap tak mampu. Kalau mampu, saya cakap mampu. Saya paksa senyum, paksa sayang. Lama-lama jadi sayang sungguh. Demi penonton saya yang saya cintai. Siapa penonton kita? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri, lakukan watak lakonan yang terbaik di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Rasul melihat drama cinta kita bersama suami. Untuk pengetahuan, Allah bukan hanya melihat lakonan luar.
Allah juga melihat kalbu kita. Allah melihat hati kita. Maka jangan berlaku baik di hadapan suami pada zahir. Kena melakukan watak baik termasuk hati. Suami pun sama, isteri pun sama. Suami khidmat sehabis mungkin, isteri khidmat sehabis mungkin. Ketahuilah, kata Habib Umar, boleh kita masuk syurga dengan sebab isteri, boleh seseorang itu masuk syurga dengan sebab suami. Maknanya ada orang jadikan isterinya medan ibadat, dan ada orang jadikan suaminya medan ibadat. Suak kepada isterinya yang sakit, cium pipi isterinya yang sedih, cium pipi suaminya yang sedih, gosok belakang suaminya yang letih, gosok belakang isterinya yang letih, hiburkan hati suami, hiburkan hati isteri, sebut kata-kata positif yang mengembirakan hati suami, sebut kata-kata positif yang mengembirakan hati isteri, puji isteri dengan betul syarak, puji suami dengan betul syarak, sabar dengan suami, sabar dengan isteri. Itulah bentuk ibadat di dalam rumah tangga yang menghasilkan pahala, yang jadi sebab kepada masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang dulu di rumah tak baca Quran pun, tak semaya sunat pun, hanya semaya fardu 5 waktu, hanya belajar kitab fardu ain. Di rumahnya hiburkan suaminya, hiburkan isterinya, sebut dengan kata-kata positif, sebut dengan menjauhi kata-kata negatif, menjauhi cerita-cerita negatif, tak bawa cerita negatif depan suami, tak bawa cerita negatif depan isteri, lintasan-lintasan yang negatif tidak dipamerkan kepada isteri, lintasan-lintasan negatif tidak dipamerkan di hadapan suami, mempamerkan makna-makna positif, perkara-perkara akhirat, kisah-kisah akhirat. Itu ibadat suami isteri yang dapat jadi sebab masuknya syurga Allah Subhanahu wa taala. Oh, buat air untuk abang susah-susah aja, terima kasih. Pahala. Pahit sikit. Abang suka juga pahit. Memang hati pun rasa suka pahit. Sebab daripada Allah. Mungkin abang ni ada penyakit kecil manis kot. Husnuzan pada isteri, husnuzan pada suami. Itu ibadat. Husnuzan pada suami, ibadat. Husnuzan pada isteri, ibadat. Suak nasi untuk isteri, ibadat. Suak nasi untuk suami yang sakit, ibadat. Nampak lagi tu? Dodoikan isteri, dodoikan suami. La ilaha illallah. Tepuk punggung suami dia, suruh tidur. Suami susah nak tidur dia. La ilaha illallah. La ilaha pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. InsyaAllah deh. Jadi masing-masing ada drama cinta masing-masing. Ada drama rumah tangga masing-masing. Maka persembahkan lakonan yang terbaik, lakonan zuhir dan lakonan batin yang terbaik di hadapan penonton yang paling terbaik, Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mainkan watak yang paling baik di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tersilap dalam lakonan, cepat-cepat minta maaf dengan Allah, minta maaf dengan suami, minta maaf dengan isteri. Insya-Allah hidup bahagia. Maka suami lakukan lakonan zahir macam Rasulullah, lakonkan lakonan batin macam Rasulullah. Isteri zahirnya lakonkan lakonan zahir macam Sayyidatina Khadijah, dan lakonkan, buatlah lakonan batin seperti hati Siti Khadijah juga. Jadi perempuan, wanita lakonkan watak zahir batin macam Sayyidatina Khadijah, dan suami mainkan lakonan zahir batin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya berlakon zahir buat-buat baik, hati benci. Oh, itu tidak. Hati kita pun ditonton Allah. Hati kita pun dipandang Allah. Samalah. Anak murid cara anak murid, tok guru cara tok guru, pelajar cara pelajar, suami cara suami, isteri cara isteri, anak cara anak, bapa cara bapa.
Semuanya kena mainkan lakonan yang terbaik, zahir dan batin. Jangan zahir buat-buat baik, batin benci. Jangan. Batin pun dipandang Allah. Batin pun ditonton Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buat lakonan yang terbaik di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, zahir dan batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Nampak dah? Itu dia. Allahu Rabbi ya Karim. Sedaplah kalau kita ikut ajaran ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, insya-Allah bahagia. Walau rupa zahir banyak ujian, walau rupa zahir banyak masalah, insya-Allah kita amal molek ajaran ahli ulama bahagia. Walau rupa zahir nampak bala, hakikatnya bahagia. Walau zahirnya penuh ujian, hakikat bahagia, insya-Allah nah. Mudah-mudahan kita pakai doa ramai-ramai. InsyaAllah Tuhan izin kita boleh amal belaka. Tuhan izin kita boleh jadi hamba yang baik zahir dan batin di hadapan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat jadi suami yang terbaik zahir batin di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat jadi isteri yang baik zahir batin di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kemudian kita dapat jadi guru yang baik, anak yang baik, pelajar yang baik, murid yang baik, hamba yang baik di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat insya-Allah jaya kita dunia akhirat, insya-Allah. Selamat kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kena berhenti situ dululah. Jadi apa yang baik daripada Allah dan Rasul, daripada para alim ulama, guru-guru kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang silap terkasar bahasa sabqul ihsan itu semua daripada bapa sendiri. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah. Mudah selamat kita dunia akhirat, berjaya kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika itu dululah. Lain okey dah lain. Okey. Insya-Allah pakai doa lah minta biasa ya. Tepat di bawah tu kita buat tempat pengajian online kat situ lah. Maulid pun kat situ, kita buat mengaji dekat situ nanti, insya-Allah. Jadi minta pakai doa lah. Biar Tuhan bantu mudah saya pengajian kita. Sini yang lain korang molek sikit, insya-Allah. Itu dia kita berhenti situ dulu. Benda ikhlas mengaji kerana Allah. Selamat dunia akhirat. Allah Taala jaga kita zahir batin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Dan bapa ucap terima kasih kepada mereka yang tolong share, tolong sebar, tolong like, tolong bantu kembangkan pengajian fardu ain kita pada tiap-tiap petang. Kemudian Allah Taala kurniakan balasan yang luar biasa kepada antum yang tak henti-henti sebar ilmu fardu ain. InsyaAllah kebahagiaan buat antum para penyambat ilmu fardu ain. Kebahagiaan buat kita yang tak berhenti-henti ikhlas sebar ilmu fardu ain. InsyaAllah Allah dan Rasul bangga dengan kita. InsyaAllah kita yang tak berhenti-henti sebar ilmu fardu ain akan membanggakan Allah dan Rasul, insya-Allah. Allah Rasul bangga dengan kita, insya-Allah. Ikhlas kita dalam menyembah, insya-Allah. Allah dan Rasul balas dengan redha dan kasih sayangnya dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang baik daripada Allah dan Rasul, daripada anak ulama, guru-guru bapa, waris ibu bapa, berkat anak-anak murid, berkat Allah soleh, berkat agama Islam yang bapa anuti, hak buruk, hak silap daripada bapa, kebodohan dan kejahatan bapa sendiri, kesilapan bapa sendiri. Kemudian Allah Taala baikkan segala perkara silap bapa, Allah Taala ampun segala dosa bapa yang banyak ini. Allah Taala redha dengan akhirat, insya-Allah. Allah Taala bantu dakwah kita, Allah Taala bimbing kita dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga hakiki dirahmati disayangi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surga hakiki disayangi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surga hakiki diredai Allah dan Rasul. Ya Allah, redalah kami dunia akhirat. Redalah kami dunia akhirat, ya Allah. Sayangilah kami dunia akhirat, ya Allah. Pemudahkanlah segala urusan kami dunia akhirat, ya Allah. Jagalah kami dunia akhirat, ya Allah. Redalah kami dunia akhirat, ya Allah. Pemudahkanlah kami urusan kami dunia akhirat, ya Allah. Ya Rahman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dan semua para pendakwah ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala bimbing kita, Allah Ta'ala jaga kita semua dunia akhirat. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami dunia akhirat, ya Allah. Jagalah hati kami. Jadikan hati kami tiada membenci. Jadikan hati kami terkena erti kebencian.
yakni kebencian yang dilarang. Permudahkanlah urusan kami dunia akhirat ya Allah. Jagalah zahir batin kami ya Allah. Tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Jauhi kami ilmu yang memberi mudarat, pengetahuan yang memberi mudarat jauhi kami ya Allah. Pengetahuan yang membawa kepada maksiat jauhilah ya Allah. Redailah kami, bimbinglah kami, sayangilah kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah. Allah maghfir umat Muhammad pada Rasul Nabi Muhammad. Umat saya kami, benci kami, ampunilah dosa ya Allah. Allah maslih umat Muhammad ya Allah. Berilah segala kebaikan kepada kami umat Nabi Muhammad. Allah marham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Redalah kami dan sayangilah kami, rahmatilah kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah farij umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Gembirakanlah, tenangkanlah, gembirakanlah, permudahkanlah urusan, gembirakanlah hati kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatkanlah segala kelepasan kami, gembirakanlah hati kami, tenangkanlah hati kami umat Nabi Muhammad, khususnya ketika kami belajar dan beramal sabar dan berdoa. Jagalah kami dunia akhirat, zahir batin kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana wa tub 'alaina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Al-Fatihah, Al-Fatihah untuk Rasulullah, keluarga Rasulullah, semua umat Nabi Muhammad, para alim ulama, ibu bapak kita semua umat Nabi Muhammad, hadiahkan Al-Fatihah dan seluruh pahala ibadah kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah amin rahim. Ampunilah dosa kami wa ridha kami. Angkatlah segala bala musibah yang menimpa kami ya Allah. Permudahkan segala urusan kami ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit yang menimpa kami semua yang hadir pada petang ini khususnya. Permudahkanlah segala urusan umat Nabi Muhammad, sembuhkanlah segala penyakit umat Nabi Muhammad ya Allah. Tenangkanlah segala hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirat ya Allah. Gembirakanlah segala hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dipenuhi dengan bala ujian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin wal qubur